Assalamualaikum semua. Hai, hai, hai. Acik Na di sini. Mestikah merindu Acik Na kan? Itulah. Acik Na pun rindu kat kamu semua. Dah lama tak datang sini kan? Macam biasalah, Acik Na kalau datang mesti nak bebel-bebel dekat kamu. Hari ni, Cik Na nak bebel pasal Hari Raya. Dengar ya? Hari Raya nanti, jangan lupa untuk bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Jangan pula asyik layan telefon je. Sesekali layanlah orang sekeliling kamu. Satu lagi. Kalau dapat duit raya, jangan buka depan orang. Tahu? Yang paling penting sekali, jaga keselamatan diri dan keluarga. Kalau main mesyun tu, beringatlah. Jangan pula pergi baling-baling dekat kereta ke, dekat rumah orang ke. Bahaya. Panjang pula lah Cik Na membebel. Di kesempatan ini, Cik Na nak ucapkan Selamat Hari Raya kepada semua murid-murid SKRP. Cik Na mohon maaf lahir dan batin jika Cik Na ada tersalah cakap ke, tergurus hati kamu ke. Apa yang Cik Na cakap selama ni hanyalah pesanan-pesanan sebab Cik Na sayang dekat kamu semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri semua. Maaf zahir dan batin. Bye-bye.